sekarang ni ada iklan. Iklan untuk pekerja-pekerja alung ni tengah dipromosi. So, dia panggil iklan kerja haram. Sekarang alung-alung ni semua pandai tau. Mereka dah buat iklan-iklan untuk ni. Apa ni? You tengok iklan-iklan yang saya jumpa ni, iklan panggil projek haram. Nampak tak projek haram? Apa yang mereka buat ni ialah alung-alung ni cari orang tolong mereka pergi simbacat, baling api, baling poster semua. Dan iklan ni, macam mana iklan ni boleh di-approvekan di Facebook. Dan ada link yang you boleh tekan tau. Link tekan, masuk WhatsApp dia. Dan ni lah harga-harga dia. Cakap baling api 2 botol berapa, lepas tu baling cat berapa, lepas tu ada lagi baling poster pun berapa, semua siap harga dia bagi untuk orang buat kerja untuk mereka. So mereka tak payah tanggung kesalahan-kesalahan tersebut. Dan lepas siap, mereka kena lagi buat video untuk proof kan. Dah mereka dah siap kerja, baru mereka transfer duit. Dan pihak berkuasa patutlah angkat berat tentang benda macam ni. Sebab sekarang ni alung-alung ni dah pandai dah. Dia tak payah buat kerja haram lah sendiri. So orang dia tak tangkap. Yang kena tangkap tu orang yang pergi tekan link ni lah. Saya rasa pihak berkuasa patut bankan semua iklan ni. Iklan-iklan ni saya rasa dah teruk dah.